Orang selalu tanya saya, kenapa sibuk sangat simpan emas? Harga emas dah pun tinggi, masih beli ke? Jawapan saya sebenarnya sangat mudah. Saya bukan simpan emas sebab nak kaya cepat. Saya simpan emas sebab saya nak kekayaan saya kekal. Setiap orang mesti ada alasan tersendiri kenapa mereka simpan emas. Begitu juga dengan saya. Pada awalnya, saya mula tertarik dengan emas ni sebab trend kenaikan harga emas. Tujuan pertama saya pun sebenarnya cuma untuk pelbagaikan simpanan je. Tapi lepas saya belajar lebih mendalam daripada guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, saya mula nampak rupanya emas ni bukan sekadar tentang harga naik je. Ada banyak lagi manfaat yang buat saya terus menyimpan emas sampai hari ni. Saya simpan emas atas 3 sebab utama. Yang pertama, saya jadikan emas ni sebagai simpanan untuk yang dilupakan. Sebab saya sedar satu masalah saya. Kalau duit ada dalam kaun, tangan ni gatal nak sentuh. Nampak duit lebih sikit, mulalah fikir nak beli itu dan ini. Tapi bila saya tukarkan sebahagian duit saya kepada emas, saya jadi lebih susah nak terbelanja simpanan tersebut. Dan Alhamdulillah, sejak daripada Ogos 2021 lagi, saya tak pernah lagi jual-jual emas-emas saya. Apa yang saya buat? Saya beli, saya simpan emas. Beli lagi, simpan lagi. Setakat hari ni simpanan tu tak bocor. Yang kedua, bila saya faham konsep 1 dinar, 1 ekor kambing, saya semakin sedar kenapa emas ni sesuai dijadikan aset jangka panjang. Nilai duit kertas boleh terhakis oleh inflasi. Kuasa beli ringgit pula boleh berubah dari masa ke semasa. Tetapi, emas mempunyai sejarah yang sangat panjang sebagai penyimpan nilai dan kuasa beli. Sebab tu saya terlalu obses dengan soalan harga emas hari ni berapa. Saya lebih suka fikir berapa banyak emas yang saya berjaya kumpulkan untuk 10, 20 atau 30 tahun akan datang. Yang ketiga, antara sebab yang paling saya suka adalah bila kita memiliki emas fizikal, kita mempunyai aset yang berada dalam kawalan kita sendiri. Tak bergantung semata-mata kepada satu institusi atau satu sistem kewangan je. Sebab tu saya rasa emas ni memberikan saya satu perkara yang sangat bernilai, kebebasan. Saya tak kata duit dalam bank tak penting. Saya pun gunakan bank. Saya ada simpanan tunai, saya ada instrumen kewangan lain, tapi saya tak mahulah jadikan kekayaan tu berada dalam satu bentuk je. Sebab saya pilih untuk letakkan sebahagian kekayaan saya dalam bentuk emas. Jadi kena faham satu perkara, emas bukanlah everything. Emas hanyalah something yang wajar kita pertimbangkan dalam portfolio kewangan kita. Seperti prinsip yang sering dikongsikan oleh Tuan Azizi Ali, mentor wang, sekurang-kurangnya, sebahagian daripada kekayaan boleh dipertimbangkan untuk simpan dalam bentuk emas. Jangan tunggu sampai ada duit baru nak mula. Mulalah dengan kemampuan yang ada. RM100 pun boleh jadi permulaan. Yang penting mula, simpan dan konsisten. Kalau anda nak tahu macam mana saya mula simpan emas dan bagaimana nak mula dengan bajet yang kecil, boleh rujuk video tersipinkan. Saya akan tunjuk dengan langkah demi langkah. Emas, pasport kekayaan kita semua.